Malaysia yang katanya negara maju mengalami krisis pangan, terutama beras. Dan negara Indonesia yang mereka sebut sebagai negara miskin malah lebih bisa menangani masalah kelangkaan beras. Yang lebih aneh, mereka sampai rebutan beras dan mereka juga antri gas. Udah kayak di Indonesia. Dalam hal ini, parlemen Malaysia sampai harus meminta pemerintah mereka untuk belajar ke Indonesia. Menurut mereka, Indonesia merupakan negara yang berhasil memenuhi kebutuhan pangan mereka dalam 10 tahun terakhir. Jadi kurang dari peristiwa-peristiwa itu, Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransformasi dari atas sampai bawah pertanian. Dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimpor beras, kata Mokhtar Radin. Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak resmi, target yang saya berikan ke tim pangan ya, Pak Sulhasan, Pak Amran, kita swasembada, saya beri waktu 4 tahun kan. Ternyata alhamdulillah sangat besar kemungkinan insya Allah mungkin tidak sampai 4 tahun, mungkin akhir 2025 bisa kita katakan kita swasembada pangan. Saya minta Menteri Pertanian berdiri, sama Menko Pangan berdiri, tepuk tangan. Saya hormat sama kalian. Terima kasih untuk jajaran semuanya, seluruh pertanian, seluruh kalangan yang berurusan sama pangan. Sampaikan hormat saya dari hati saya paling mendalam. Saudara sekarang pahlawan-pahlawan bangsa. Pupuk tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, akhirnya sampai ke petani, petaninya teriak. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah, kita akan kelola kekayaan dengan baik, dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Di sisi lain, Malaysia malah kebingungan dengan beras lokal mereka. Dan juga bingung dengan beras impor yang kadang diakal-akalin oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan. Ini satu perkara yang pelik berlaku. Beras tempatan hilang dari pasaran, sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji ini. Isu beras tempatan, saya sudah bangkit selalu, ramai rakan-rakan lain pun telah menyebut. Tadi Menteri tak jelaskan mana pergi beras tempatan yang lebih banyak patut daripada beras import. Sekarang ni di pasaran lebih banyak beras import. Saya bertemu dengan satu orang pengusaha pengedar beras yang agak terbesar di Malaysia. Yang saya terkejut ialah bila beliau menceritakan bahawa Tan Sri yang berlaku ialah dalam industri beras sekarang ini ialah percampuran antara beras tempatan dengan beras import. Jadi beras import itu ada, beras tempatan pun dah dicampur,
tapi ditakrifkan sebagai beras import. Dan beras import bagaimana yang disebutkan tadi diletakkan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Beras tempatan mungkin RM26 untuk 10 kilo, beras import ialah RM40 ke RM41 untuk satu kampit 10 kilo. Jadi ini satu amalan bukan saja tidak sihat, amalan penipuan. Menteri tadi menyebutkan bahawa dia tak boleh diselesai dengan undang-undang yang sedia ada. Pasal undang-undang itu agak terbatas. Sebenarnya ada banyak undang-undang lain. Saya ingat waktu saya jadi Menteri Perdagangan dan Energi dulu, BERA pun juga di situ, kita ada akta perihal dagangan. Kalau nak berniaga sesuatu barang, mesti disahkan. Barang tu barang apa? Import. Barang campur. Barang tempatan. Ini tidak berlaku. Dan saya jangka bahawa sejumlah orang yang terlibat dalam industri telah mengaut keuntungan berbilion-bilion ringgit. Saya pergi ke Giant Hypermarket Starbucks. Saya cek. Dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah. Dia kata sudah hampir setahun. Tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Mana pergi beras tempatan? Lepas dia ambil daripada seorang padi ni, mana pergi beras tempatan? Adakah dia ada sorok? Adakah dia ada spek menjadi beras import? Luai mahal beras import. Kita boleh detect sebenarnya lah. Antara cadangan saya ialah kita memasang chip pada setiap biji beras. Susah. Ataupun kita bubuh bahan kimia dan dapat membezakan inilah beras tempatan, inilah beras import. Bayar, tak boleh. Saya rasa kerajaan tengah duk detect dah ni noh, depa tengah duk siasat dah. Mana pi depa tahu proses dia noh. Dari pendam beribu tan noh, bawa pergi kilang bawa pi tempat packing noh. Mesti depa duk siasat, depa duk susah hati apa sangat. Ada beras nak makan Beras ni kekal dengan 20 ni, tak masuk tadi kita bercakap. Datang mencelah tak kena. Ya, koyak Mat. RM26 harga tempatan tak naik. Yang naik tu harga import. Yang pergi beli hak import tu kenapa? Tak ada tempatan. Dia makan beras import, Mat. Tak ada tempatan. Sebab tu rakyat kena beli yang import. Kamu yang berhormat makan beras import, kamu kata mahal. Sebab itu kita kata intervensi daripada farmer dan peladang. Macam kita buat ayam dulu. Tak dengar. Datang mencelah begini. Ini balik cerita pada orang kampung. Jangan marah, saya tanya. Bukan marah. Yang saya tanya. Yang saya biasa jadi pembangkang. Tengok macam arau. Dia tanya lembut, dia elok ya. Ya, Yang Muhammad. Tak. Yang Muhammad ni layak jadi Menteri Dalam Negeri. Garam macam tu lah kita nak. Menteri ni bagi kat Pudin, ya Yang Muhammad. Tapi pasal beras ni Yang Muhammad, sudah jadi cakapan negara. Setuju. Sepatut Presiden Parti. Walaupun beras tempatan tu harganya tetap, tapi tak ada. Tak, kita intervensi tadi. Baru beberapa minggu. Yang Muhammad cuma tak payah jawab ni. Yang Muhammad kata akan ambil tindakan cukup. Okey. Bila aku tengok ahli parlimen Bukit Gantang mengeluarkan kenyataan, dah lebih 2 tahun dah Menteri gagal selesaikan beras tempatan. Bila tanya bagi alasan dia dalam kajian. Umum mengetahui beras tempatan tak pernah cukup bermula wujudnya negara Malaysia dan bermula wujudnya sehingga rakyat pun ada 34 juta orang. Beras tempatan tak pernah cukup. Disebabkan apa? Selama ni hanya 30%, 40%, 50%, 60% yang hanya mampu menampung beras di dalam negara kita. Dan apabila banjir baru-baru ni, banjir dekat Kedah, berapa banyak petani-petani rugi. Of course, petani-petani, padi-padi, pokok-pokok semua tumbang, rugi semua tu. So, hasil pengeluaran tu of course akan kurang. Dekat Kelantan, Menteri cakap 10 tan hilang macam tu, rugi macam tu saja pada petani dan juga pesawah. So of course kadar pengeluaran beras tempatan akan lagi kurang. So lagi tak cukup apabila kita ada bencana macam ni. Sebenarnya guys, untuk kita faham kenapa beras tempatan ni hilang dekat pasaran, it's not a rocket science. Dia adalah kerana harga kawalan
RM26 itu masih dikekalkan. Kerana pada harga kawalan RM26 beras tempatan ni, jurang antara beras tempatan dan juga beras import ni dia sangat besar. Korang ingat tak satu ketika dulu bahawa apabila kerajaan nak memperkenalkan beras madani iaitu pada RM30, ada pula pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahawa tindakan itu menyokong kartel. Akan tetapi sebenarnya kalau kita kekalkan harga kawalan pada RM26 beras tempatan tu, itulah sebenarnya yang menyokong kartel. Sebelum ni korang perasan tak bahawa harga beras import ni dia turun sikit di antara RM2 hingga RM3. So, dia punya harga sekarang ni dalam lingkungan RM37 macam tu. Akan tetapi, RM37 dan juga RM26 ni beza lebih dalam RM11. Dan perbezaan ni masih lagi besar guys. Jurang harga yang masih besar ni dia tidak akan membolehkan beras tempatan ni muncul dekat pasaran. Walaupun kita boleh kata tingkatkanlah penguasaan, mungkin dia akan muncul sekejap lah tapi dia akan hilang balik. Sebab itulah sebenarnya langkah jangka panjang yang paling sustainable, yang paling sesuai adalah apungkan harga beras tempatan. Tapi kita kena faham lah, bila kita apungkan harga beras tempatan ni, dia punya harga akan naik. Tapi kalau dia naik pun dalam range RM30, itu lebih baik daripada dia tak ada langsung. Sebab kalau dia tak ada langsung, kita lagilah terpaksa beli beras import pada RM37. Apabila harga beras tempatan ni diapungkan, jadi dia naik kepada harga market price, dengan itu bolehlah kita naikkan harga lantai belian padi. Sekarang ni kita tak boleh nak naikkan harga lantai belian padi sebab harga beras tu kita tetapkan pada RM26, tak boleh bergerak ke atas. Dan lagi satu, kita pun kena sedar bahawa pada tahun ni sekitar bulan Jun ataupun Julai, mungkin pada masa tu subsidi bersasar sudah dilaksanakan. Dan itulah sebenarnya masa yang sangat sesuai bagi kerajaan sekiranya diorang nak apungkan harga beras ni, factor in sekali kenaikan dalam harga beras tempatan ni, bundle up sekali, masukkan di dalam cash transfer yang diorang nak bagi. So kenaikan di dalam harga beras tempatan ni boleh di offset dengan cash transfer yang diberi oleh kerajaan melalui subsidi bersasar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.